prestasi mata wang asing ketimbang USD, ringgit Malaysia itu 8.21%. Itu agak tinggi, ya, sehingga 14 November. Kalau dengan Australia 5.66, ya, Taiwan 5.26, ya, termasuk yuan China dan dolar Singapura. Jadi apa alasan dia? Kalau dari segi domestik, tentunya kerana dasar-dasar yang kita lakukan dari tempat tidak awal, umpamanya penyasaran subsidi, maknanya penggunaan dana untuk memberi subsidi yang kadang-kadang tidak memberikan faedah langsung kepada rakyat bawahan. Itu kita dah hentikan. Sebab itu penyasaran subsidi termasuk minyak RON 95 itu memberi kesan yang sangat positif. Walaupun ada beberapa orang kurang puas hati, tetapi nampak rakyat sambut baik. Ya. Setelah 14 tahun defisit perkhidmatan, sekarang defisit dapat dilepaskan dan ada lebihan untuk perkhidmatan sahaja 0.7 bilion ringgit. Suku ketiga. Setelah 14 tahun. Ya. Ini kerana perancangan ekonomi kita. Begitu juga kerana current account balance itu juga positif, ya, dalam third quarter 12.2%.